Assalamualaikum, bersama dengan Tahira Sirat di Temu dan Santai Podcast. Kat sini kita cerita real story, kita share real success and many more conversation yang ada. We brought to you 4 pillars semestinya untuk leadership, wellness, wealth and also confession. Jadi hari ini kita santai, lepak, borak bersama dengan tetamu kita. Hari ini bersama dengan Tahira tak seorang-seorang, of course. Saya bersama dengan dua figura yang saya sebenarnya excited sebenarnya sebab dia tergelak-gelak dekat sebelah I ni. I macam apa yang kelakar? Tapi dari tadi diorang gelak. Kita mempersembahkan Wafi dan Jah dari Fury. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, apa khabar Jah, Wafi? Sihat Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar apa? Nama I apa? Ya. Tahira, takkanlah tak kenal kawan lama. Tak, ni kenapa salah? Tahira. Nama dia siapa? Wafi An. Okey. Kemot. So ada satu cerita ni tau. Belum lagi. Dia tak nyanyi lagi lah. Belum. Okay, so terima kasih Wafi Jah for your time today. And then Thank you. sudi datang ke Temu dan Santai Podcast, which is upcoming. You all ada fight Yep, betul. So fight tu macam mana konsep dia akan datang ni? Cerita sikit. Kita promo sikit. So basically Fury ni macam mana Beja? Konsep dia macam biasalah kita konsep Muay Thai. Tahira pernah tengok Muay Thai? Pernah. So basically kita punya untuk Fury yang ketiga championship volume 2 ni upcoming kita pada Julai. Yes. So macam mana dia punya konsep? So basically sepatutnya masa Fury yang previous one 2 kita ada pro fighter, kita ada influencer fighter, Okay. and also celebrity punya fight. Alright. Kan tapi untuk yang akan datang ni sebab kita punya pro fighter kita, pro boxer kita semua dah jadi influencer pro fighter. Betul. Wow. Semua dah ada followers yang tinggi and everything. So yang akan datang ni kita memang akan ramai pro fighter, tapi bukan sekadar dari Malaysia, tapi ada juga dari luar negara. Luar negara tu di Asia ataupun daripada Europe pun masuk sekali? Europe ada ke Beja? Europe tak ada saya. Ada sebenarnya. Oh, ada? Wow. Tapi dia keturunan Europe je lah. Adakah saya dipermainkan? Tak. Tapi kebanyakannya memang kita ada daripada Thailand ada, daripada Turki pun ada. Okey. Daripada ni. Betul lah, Europe lah, betul lah. Europe. Ada banyak lah, ramai. Okay, that's Pun amazing. tengah ni lagi tengah bincang ni. Okay, alright. So kat mana fight tu? Fight kita akan adakan pada 27 Julai. 25 Julai di Arena Karisma Arena. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Alright, so ramailah boleh datang and tengok and boleh support. Yep. Boleh support dan boleh juga support dia punya fighter-fighter favourite. Betul. Okay, tapi hari ni kita tak nak cerita pasal event. Okay. Boring. Wah. Boring. Kita nak cerita pasal benda panas. Okay. Panas ni boleh? Panas. Okay. Cuba sikit 1, 2, 3. Panas. Okay. Okay. Ada panas. Tak payah buat dah. Okay. Cukup. Alright, so Tahira nampak Wafi dengan Jah sebenarnya happy. Yes. Orang je very happy and then very energetic. Yes. Tapi sebenarnya hakikatnya kita nak tanya soalan yang panas. Jujur cakap, bila last korang rasa macam completely burn out buat kerja ni? Rasa macam penatnya aku buat benda ni. Tapi aku kena teruskan sebab ni memang kerja aku. So bila last korang rasa burn out macam tu, ataupun memang tengah burn out sekarang? Penat sangat. Actually tengah burn out sekarang ni Tahira. Sebab kita try hard sangat. Sebab kita tak tahu macam mana kita nak marketkan kita, promoter fee. Kita boleh bagi you guys macam-macam, exposure and everything. Tapi macam mana kita nak menjual fight tu? Sebab kita kalau tengok Fury, bukan kita nak angkat dia, tapi kita punya ni kan, kita dah kenapa? Tak, betul lah. Kita dah bagi kualiti dan pentas yang sangat-sangat besar untuk fighter-fighter kita. So salah satu benda yang mungkin bukan sekadar Beja, tapi kita punya semua tim kita nak make sure fighter kita dapat gunakan peluang ini sebagus-bagusnya untuk jual fight diorang, untuk jual diri diorang supaya lebih ramai orang yang nampak diorang, dan juga brand-brand yang nak connect dengan diorang. Betul. Bersatulah. Bukan hanya datang sekadar untuk fight sajalah. Yes, Kita yes. nak orang tunggu fight. Pernah tengok fight? Pernah?
So kita nak orang tunggu Tahirah versus siapa, let's say Aminah ke siapa, kita tengok orang tunggu fight Betul. tu. Ya, Baru kita happy. So itu dari part Abeja, which is itu masing-masing lah, semua kita orang yang burn out pasal benda itu. Salah satu benda juga yang buat kita orang sebenarnya last burn out, sebenarnya dekat-dekat fight ni kita dah cuba yang terbaik dah. Which is sebenarnya yang betul-betul burn out ni 2 bulan 3 bulan sebelum fight. Sebab kita nak kena betul-betul susun everything sebetul-betulnya. Sebab sekarang ni kita dah lock dah everything. So apa-apa pun kita kena berserah je. Kan? Tapi yang bila 2 bulan 3 bulan sebelum tu kita kena susun. So kita kena make sure yang apa kita buat ni betul. Kan? Apa yang kita kena belajar daripada previous event. Kan? So itu yang burn out dan mendapatkan kepercayaan dekat orang-orang yang memberikan ataupun kita jadikan tanggungjawab kita untuk membuat orang punya contoh brand, orang kata persatuan semua. So itu yang buatkan kita orang, sebab yelah pressure kan. So itu yang buatkan kadang-kadang saya dengan Beja pukul 3 pagi 4 pagi still video call. Kadang-kadang sampai 4:30 pagi. 5 lah. Paling lama korang tidur berapa lama? 5:30 pagi. So tapi macam mana nak burn out, sebab kita orang tahu about kerja dan end up kita akan gelak juga macam ni. So sebab itulah kita kena cari team, orang kata kawan-kawan, partner, rakan sekerja kita yang orang kata walau macam mana pun berat kerja tu tapi kita still manage masa ataupun time kita untuk gelak ketawa lah. Oh, that's nice. So, How about you? How about me? I Last burn out bila? sebelum kahwin. Lepas kahwin bahagia, Alhamdulillah. So maknanya aku kena burn out sekarang. Yes. Dan so maknanya betul lah. Aku kahwin kira 3 tahun lepas aku burn out tu baru kahwin. Macam mana? Betul lah, burn out sekarang ni memang normal lah maknanya. Normally anggaran burn out tu ambil masa berapa lama? Tak lama pun. Dia mungkin seminggu sebelum tu, sebab nak nikah tu macam nervous kan. So bila dah nikah sah. Itu bukan burn out, itu stomach in the butterfly. Butterfly in the stomach. Boleh betul. Okay, cakap pasal Fury ni, sebenarnya Fury ni kita kan sebab dalam tema konsep podcast ni is actually women empowerment. So kita nak cerita pasal macam mana you all boleh terfikir untuk adakan, biasa Muay Thai banyak lelaki. Tapi kali ni championship ni ada perempuan. Yes. So how do you handle fighter perempuan? Emosi, perangai. Wanita kan complicated. Tapi sentiasa betul kan? Nasib baik untuk Fury, kita punya fighter perempuan ni lebih senang contoh kita ambil Amisha. Sangat senang, sangat membantu. Even Zaidania, dia punya opponent dia daripada Thailand, sangat membantu, sangat supportive. So dia tak adalah perangai-perangai perempuan tu, tak ada. Sebab diorang fighter. Jadi yang perangai-perangai perempuan tu macam apa bila? Contoh. Ini contoh. Ini tak ada kena mengena yang hidup ataupun yang okey. Contoh, okey. Bila boleh hantar dokumen tu, minggu depan baru balas. Contoh. Ada yang macam tu kadang-kadang. Tiba-tiba baran, contoh. Kita minta detail ni. Marah kita. Kita nak submit dengan sport council ni. Kita kena marah. Contoh. So alhamdulillah kita tak dapat tak lah ada. yang tu. Sebab diorang fighter, diorang fight mental dia kuat. So sama je macam lelaki. Ya, actually itu juga sebab kenapa kita orang pilih untuk buat combat sport, sebab kita nak dedahkan kepada lebih ramai perempuan untuk tak semestinya kena jadi fighter, tapi pergilah boxing class, Muay Thai class kan. So mungkin dekat situ boleh hilangkan stres dia, sebab nak kena pukul pad tu apa semua kan, so dapat release lah. Betul. Orang kata stres, tension tu kan. So itulah juga mungkinnya bila kita punya fighter ni kita deal dengan diorang dah tak lepaskan stres tu ke kita orang, sebab diorang dah lepaskan masa sparring ke macam tu. I think that's a good answer. Betul lah, kita lepaskan geram tu pada training tu. Dekat you all dia tenang, sabar. Alhamdulillah. Alright, so people always see, kalau kita buat event ni, people always see sponsorships. Orang akan nampak benda tu. Megah, hebat, di ambang mata dunia. Betul. But the truth is, apa dia hidden cost yang you all kena bear to stay relevant? Oh, let's go CEO. So kita kena pandang dari sudut
yang banyak lah. Betul. Kan? So sebab kita sendiri pun adalah business owner. So kita kena make sure orang yang bekerjasama dengan kita ataupun brand-brand yang sponsor kita mendapat exposure ataupun benda yang diorang nak. Kan? So ini adalah benda yang kita orang masih lagi belajar. So from the first one, kita after habis event tu je, kita tanya kita punya sponsor apa yang kita perlu perbaiki. Second one, apa yang perlu kita perbaiki. So the third one ni yang kita betul-betul nampak yang memang yelah, untuk orang spend sponsor dekat Fury, ada satu amount yang kita tahu boleh dikatakan besar. And so kita orang kena make sure yang berbaloi untuk diorang. Dan itu adalah salah satu benda yang buatkan kita orang rasa pressure lah. Betul. Pressure lah. So apa soalan dia tadi? What's the hidden cost? Apa dia? Hidden cost untuk Okay. stay relevant. Okay, so untuk nak make sure relevant ni, ramai orang yang komen dekat Fury. Lepas habis Fury je, mungkin diorang akan cakap, Fury dah senyap. Okay. Kan? So, Selalu kena macam tu. ya, selalu kena macam tu. So, itu yang sebenarnya kita orang tak boleh nak salahkan diorang. Sebab diorang memang minat dan diorang memang Menunggu. So kita orang happy sebenarnya kan. Tapi yang kita nak, mungkin korang at least boleh faham sikit. Kita kena make sure yang bukan sahaja apa yang kita orang buat kat Fury ni viral semata-mata. Kita kena make sure quality. Betul. Dan quality Fury ni dan orang kata branding Fury ni kekal kemas. Kan? So itu yang membuatkan kita orang rasa kita faham POV diorang sebab diorang nak tengok Fury, tapi untuk dapatkan orang kata satu strategi untuk mendapatkan satu strategi. Betul. Supaya kita kekal relevan tu, kita orang masih mencari-cari lah. Yalah. It's Sebab a learning kita curve baru lah. lepas event, kita takkan ada event terus. Betul. So apa yang kita buat, kita of course lah kita cover lah berita-berita fight luar negara, which is itu semua memerlukan cost. Kita So, kena buat poster tu lah, poster ni lah, result tu lah, result ni lah, fight dengan record staff-staff yang kita ada kan. So itulah yang mungkin orang kata diorang kena sponsor. Kena sponsor this amount. Lepas tu diorang ambil lah duit tu. Tak, sebab lepas event kita bulan 5 and then the next event kita mungkin bulan 10. So kita ada mungkin 4 bulan 5 bulan. Kita punya staff still bekerja bulan-bulan tu kan. So daripada bayaran tu dekat situ lah kita kena rolling and everything. So kita susah sikit, tapi kita faham perasaan and orang kata tanggapan netizen-netizen kita yang mengatakan Fury ni lepas masa event sebulan 2 bulan masa event memang all out lah, kita orang memang Betul lah, suka lah of course. macam mana promotion Fury, tapi after that korang senyap. Ya. So saya faham kita akan perbaiki, tapi ini adalah orang kata proses lah yang untuk kita baru 3 kali. Ya. 3 kali You nak guys did expect well. apa? Ya, betul. Sebab orang comparekan kita dengan One Champ. Ya. One Champ dah berapa lama dah. Kita 3 kali offer, kita tengah cari lagi kat mana dia punya sifir dia yang betul. So ya, and salah satu benda yang sangat susah juga untuk kita orang untuk bagi tahu, okay, next event kita orang bila sekian-sekian ialah venue. Venue tempat. ni. So alhamdulillah selepas kita orang jumpa Karisma Arena, kita rasa dengan orang-orang yang buat Karisma Arena, kita rasa insya-Allah venue ni bukan satu masalah yang besar already lah. betul. InsyaAllah. Okay, so ini adalah soalan yang sebenarnya ramai orang tanya saya. So I collect questions from Boleh. all over. What is it? Di mana? Do we want to speak English right now? Tak nak. Okay, so basically kita tahu kalau Tahira salah, betul kan Okay. Sekarang Fury berada hanya di Malaysia sahaja. Ya, betul. Ada plan tak nak bawa pergi international? Mungkin tak jauh, mungkin seberang. Yes, actually kita ada bincang, ingat tak? Yang meeting sampai pukul 5.20 pagi tu. Okay. Kita nak buat Malaysia versus Thailand. Tapi dekat Patong, dekat Phuket. Patong. Kita nak try guna connection yang kita Dekat ada. tengah tu? Dekat dia stadium lah dekat Patong ni Okay. kan. Yang besar Kalau tu. tak dapat ke situ mungkin kita nak try lah kita. InsyaAllah. Impian kita nak dekat Amin. stadium RWS Raja Masya Damnan. Allah. Stadium dia Tahira, kalau masuk kan dia Okay. screen tu style lah. 360. Tak tahulah globe apa benda orang panggil, tapi dia screen sampai atas.
Oh, you buat I nak cari nak Google Cuba try. Raja Damnen. Ya, tapi itu adalah impian kita orang lah. Impian. InsyaAllah, So, amin. saya rasa sangat possible untuk kita orang dapatkan sebab untuk buat Fury sebesar ini pun adalah start dari impian. Yes, of course. It's not easy. Ya, betul. It's something yang macam orang kata kalau budak-budak tengok, it's a dream come true. Yep. Cakap betul. pasal budak-budak ni kan. Okay, so let's say satu situasi ada seorang figura berumur 18 tahun. Okay. Dia pun datang dekat Abeja dengan Abe Wafi. Dia kata, "Bang, saya nak masuk Fury. Sebab apa? Sebab saya nak cepat kaya." Apa Ja dengan Wafi akan cakap pada seorang figura 18 tahun ni? Tapi niat dia sebab nak cepat kaya. Dek, kalau dia nak cepat kaya bukan kat sini, Dek. Pergi ni trade ke apa ke kan. Sebab Fury ni dia bukan boleh kau datang kau nak cakap macam salah. Fury ni tempat kau betul-betul orang yang datang tu orang yang dah ada pengalaman. Kau tak boleh tiba-tiba masuk kau nak set nak duit, tak boleh. Sebab dia memerlukan orang cakap apa mental dan juga fizikal yang sangat kuat. Kalau awal-awal lagi kau dah set duit, round pertama, minit kedua KO kau. Tak boleh sebab dia tak ada passion tu. Betul. Tak boleh. Kan? Bila ada passion, it will comes with money. Duit akan Betul. datang kemudian. Ya, I think kalau semua benda ni kita fikir pasal duit semata-mata, bukan tempatnya lah. And even masa kita orang start nak buat Fury ni pun, kita orang buat bukan untuk duit. Kita orang buat sebab kita punya minat. Betul. Kan kita nak combat sport ni membesar dekat Malaysia. Kita nak make sure ramai orang tengok Fury, diorang ada impian untuk lebih sihat. So itu dulu, dan after that baru datanglah rezeki tu. Okay, cakap pasal rezeki, especially monetary lah, duit lah kan. So ramai orang tengok content creator, gamer, streamer, fighter. Sebenarnya bila buat benda tu di ambang mata netizen ni, masuk duit tu macam senang. Tapi apakah sebenarnya daripada pihak Fury lah both of you, apakah realiti yang orang luar tak nampak sebenarnya? The hard work, the sweat. Ya, yang orang tak nampak sebenarnya adalah stres tu lah. Yang memang orang ternampak kan. Sebab di mana kita nak memutarkan segala Betul. apa yang kita ada, apa yang kita dapat dari previous event untuk make sure orang-orang yang bekerja dengan kita, yang ada family, yang ada benda-benda yang diorang nak kena bayar, semua tu kita dapat berikan dahulu. Kan? So samalah macam bisnes-bisnes yang lain. Betul. Kan, for us orang-orang yang kira orang-orang yang di atas, kita kena make sure orang-orang yang bekerja dengan kita orang ni selesa, dapat orang kata gaji yang on time and everything. So dia tak semudah orang kata sekadar Susah. idea, execute this. Ataupun dia tak semudah lepas buat event je duit dapat terus. Okay, kita tak boleh. Kita kena kira daripada aspek-aspek yang tertentu. Because of apa tahu Saira? Let me tell you something. Okay, tell me. So guys, apabila korang ingat buat event je, event habis tu dia dapat duit, tak. Actually kita kena kira banyak benda lah supaya kita tu tak floating. Macam mana kita nak buat. So korang kena ingat satu benda je. Okay, sebab tu kita try hard nak promote diorang punya fight ni supaya bila kita promote, exposure is there, so PPV tu, contohlah sale kita PPV tu increase, so barulah kita senang. Tapi kalau kita tak ada benda tu, so susah untuk kita menjual. Itu yang sakit. Apabila nampak lepas event kami tak berapa senyum, percayalah tengah floating. So orang akan cakap macam contoh first event, kita cakap untung kita dalam 300,000. Wah, banyak 300,000 kan. Tapi 300,000 dan kita ada overhead 70,000 sebulan untuk bayar staff-staff kita. Dan kita ada 6 bulan sebelum event yang seterusnya. So itulah yang kita memikirkan. Yang kita yang ke atas ni, sebab kita orang bukan sekadar muka hadapan sahaja. Orang akan fikir, apalah Beja, Wafi, korang tak fikir pasal marketing apa semua-semua. Tak, kita orang also fikir financially, operation punya ni. So itulah yang mungkin ramai orang tak tahu. Diorang hanya fikir kita orang ni dua orang selebriti ni, diorang muka hadapan je. Diorang tak fikir pasal apa yang kita kena duduk office, apa yang kita punya staff-staff akan minta, apa yang staff-staff kita akan request.
Yalah, kita nak melayani permintaan. Yes. Permintaan human nature. Kita tak boleh nak lari daripada itu kan. Betul. So, kan? so cakap pasal benda ni, I actually curious tentang you punya pengorbanan. Cakap pasal pengorbanan, apakah pengorbanan paling mahal yang sudah Ja dan Wafi lalui untuk capai sampai this level of Fury Championship? Abang dulu lah. Aku soalan ni terlalu cerdik. Aku rasa kau dulu, Pi. Okey, sekali lagi Tahira. Okay, apakah pengorbanan paling mahal Paling mahal yang pernah both of you lalui untuk capai this level of Fury Championship? Okay. Kau dulu. Okay. Daripada kepala director, tolong. Okay. So mungkin benda ni sama. Ada dua benda pengorbanan yang saya rasa sangat-sangat mahal untuk saya. First kali sebab semua tahu yang kita orang berasal dari industri. Periuk nasi kita adalah shooting and hosting and semua benda tu lah. So dan shooting ni mengambil masa mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Betul. So ada yang job kita tak boleh nak accept sebab kita orang kena fokus on Fury. Kan? So itu adalah salah satu pengorbanan yang ni. Sebab tu orang tanya, wah dia tak masuk TV ke? Dia tak apa semua. Sebab kita orang tengah fokus You kat do Fury. love hosting, right? Saya still suka dan also nak, tapi I think saya kena, ini adalah satu tanggungjawab bagi saya. Betul. Untuk make sure apa yang saya start ni, Fury ni untuk berkekalan. Kan? And also saya ada business bersama family saya. So lepas saya masuk dengan Fury, saya dah tak boleh ada untuk setiap event bersama family saya. So itu adalah pengorbanan dari side saya. Daripada side Abeja pula macam mana? Okay, so I don't know which is ini pengorbanan ataupun tidak. Okay, untuk sampai this level, Tahira. So, let me tell you Give me 1 something. minute. Okay, 5 minit. 1 minit. Okay. Okay, Abija. okay. Okay, Abija. Okay, serius. Okay, go. Ketawa lah, cepat. Okay. Kat mana aku berhenti tadi? Saya tak tahu ini pengorbanan ke tak. Okay, I don't know. Okay, jap. Aku tak boleh lah. Minum. Serius. Aduh lah. Sakit perut. Okay, sambung. Okay. Pengorbanan paling mahal. Okay. Yep. Aku tak tahu ini pengorbanan ke tidak sebab yang pasal shooting masih everything kau dah sebut, betul? Okay. So, untuk saya, untuk department saya nak kena jumpa ramai orang tau. Betul. Jadi apabila kita nak tarik orang, nak PR dengan orang, kita kena letak kita ni bawah. Betul. Kita tak boleh ada ego kita sebagai orang Kau kenal ke public orang figure tu? ke, tak boleh. Kita kena pergi tu, kita nak bagi diorang happy, nak bagi diorang macam bagus lah kau ni, faham tak? So untuk saya sampai sini, saya pergi jumpa ramai orang tahu untuk dapat fighter yang bagus, nak kenal diorang, nak masuk Itu tak rapat. termasuk yang kena sidai. Yang kena sidai. Bayangkan ego Abeja apabila kena sidai. Boleh jumpa tak? Okey, boleh kena sidai. Kau tak angkat. I don't know ini pengorbanan ataupun tidak. Pengorbanan betul. Sebab dia Ego saya tercalar, Dek. Dek. Kau sidai aku, Dek. Aku dah nak panggil kau untuk datang fight Event kat aku. Fury. Nak bagi exposure kat engkau. Kau ni orang tak kenal lagi ni. Orang hanya kenal kau dalam combat sport saja. So kita pergi. Habis just ni dia tu pandang ni. Bukan staff kau tak. Kita sendiri yang call. Kena sidai, Dek. bayangkan dia sidai orang yang dah jumpa Syahrukh Khan. Yeah, exactly. Oh my God, Syarwan. Yes, I remember that moment. So boleh tak kita ambil ni sebagai pengorbanan? Betul. Ini adalah pengorbanan sebab kau sanggup orang kata tak fikir pasal kau seorang selebriti kan? Ya, mungkin. Kita bukanlah nak cakap kita bagus ke apa tak. Tak. Tapi Maksudnya, kita macam sekurang-kurangnya bagi at least bagilah give the and take. energy tu is there lah. Bagi match energy lah. Faham tak? Betul. Ini bukan seorang ni. Banyak yang kena ni. Ini adalah pesanan-pesanan manja untuk penonton-penonton. Kalau Abeja turun sendiri, Abeja yang tegur ni baik-baiklah sikit. Match ni kau tak nak pun macam tak apa Abeja, mungkin next time kan. Mungkin tu. Itu tak masuk lagi dengan orang yang kita bertungkus lumus untuk naikkan. Kan? Lepas tu tiba-tiba menghilang. Kan? Wow, best itu tu. So things macam tu kan. Tapi kita sebagai orang yang organize and orang yang susun benda ni, kita tak boleh fikir pasal benda tu saja kan. So kita kena fikir secara besar lah kan, bigger picture lah. In the bigger picture, yes. Yeah. Okay. So kita dah sampai ke level spicy questions. Oh, tadi tak spicy lagi? Tadi spicy lah, tapi dia spicier. Oh, spicier. Spicier, yes. Right. So are we going to Give it speak up. English? Yep. Give it up or give it to you? Give it to us. Okay, alright. Siapa lebih susah dijaga? Fighter, audience
sponsor atau netizen? Kalau Fighter, audience, sponsor, Apa? netizen. nak kena pilih satu ke atau kena rank? I think up to you. Kau dulu. I think rank pun boleh lah. Okay, so kita ada Fighter, audience, sponsor, sponsor, netizen. Siapa paling susah nak dijaga? Ranking tu macam mana? I think first yang paling susah nak jaga mungkin netizen. Sebab netizen ni yang tengok dekat TikTok and everything, sebab mungkin diorang baru saja faham baru. apa combat sport punya dunia, Yeah. kan. So and after that kita ada mungkin fighter Fighter lah. and then after that sponsor and also baru audience. Audience sebab audience ni maknanya yang datang pergi event kita and everything semua tu juga. So rasanya diorang tu mostly maybe 70% yang memang dah kenal apa Dah itu tahu. combat sport. Dah tahu. So diorang dah tahu macam mana apa semua-semua. So diorang mungkin tak banyak sangat bunyi. Tapi yang banyak bunyi ni adalah yang orang kata merequest banyak adalah netizen. Tapi macam saya ni perspektif saya akan ambil benda tu dan also perbaiki diri kita orang. Macam tu lah. So Abijah macam mana? Macam saya rasa saya nak go dengan fighter. Sebab dia kena deal dengan fighter, fighter. banyak. Okay, sebab kita jaga fighter ni macam jaga selebriti lah. Sebab kita kena jaga diorang ni elok-elok sebab kita tak nak ada benda yang spoil. Contoh on event day itself, right? So kalau diorang tak weight tak in ke, kita susah. Yap. Contoh, diorang setuju untuk fight kat 55 kg. Tiba-tiba on that day nak weigh in, tiba-tiba tak in. Tiba-tiba 57 kot. Jadi susah kita nak cari replacement. So kita kena weight kena okey tau. Kan dia macam kalau kita sebut pasal weight ni sensitif kan? Sensitif. Tapi kalau dekat fighter tak sensitif Masa diorang fight je lah. masa diorang tengah cut weight tu, kalau boleh kita pergi dengan auzubillah minasyaitonirrajim lah. Sebab diorang ni Tahira, kalau diorang tengah tahan lapar, jadi kita kena elok-elok. Emosi. Kena cakap elok-elok. Tak payah suruh pelik-pelik. Itulah. Okay, so fighter je. Ranking nombor 2? Yang nombor 2 tu netizen. Sebab netizen ni kadang-kadang dia fikir ikut nak tekat dorang je. Sedangkan kita dah plan something. Jadi bila tak menjadi, bukan salah kita orang lah. Kadang-kadang benda yang kau fikir yang nak tu tak semestinya boleh jadi macam gitu je. Betul. Dia memerlukan sokongan di antara kedua-dua belah pihak 100%. Kalau asyik kita je yang try hard, 70% energi tapi diorang tak bagi energi, susah juga. Betul. Dia tak ada give and take dekat situ Tak kan? ada. Betul, give and take. The English terms je. Right. English tau. Okay, cakap pasal kita punya netizen. Apa komen yang paling pedas? Tadi panas kan? Sekarang pedas. Yang pernah Abeja dengan Abel Wafi dapat? Silakan. Apa benda fight kat Fury tu? Event setahun sekali je. Tak lah, last year bukan setahun sekali dah. Dua event lah kita last year. Tak, dia cakap komen kan? Komen. Yelah tak, ni aku balas lah. Kita kan previously kita dua event, bukan satu event. Apa benda event Malai sepi. So inilah tak? betul. So ramai orang kata, macam saya kata tadi lah, kita lepas event mungkin kita akan post highlight and everything, after that kita senyap for a while. Kita akan cover news yang di luar. Macam saya ni adalah sportman. Okay. So saya akan post saya main sport and everything. So bila kita punya post sepi, akan ada netizen yang cakap, post sepi ni sebab CEO tengah main pedal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tengok tak awak punya CEO gelak tu. So saya tapi saya tak panas sebab saya dah membesar dengan benda ni kan. So saya tak okey, tapi saya punya tim semua sakit hati. Panas Sebab yang buat posting, yang fikir pasal ni apa semua, tim saya. Kan? So kita request, kita apa semua, kita sebagai orang kata BOD, bot, kita akan macam bagi tahu, okay, this is apa yang korang buat, apa semua. Tapi bila marketing kita disentuh, staff ataupun tim kreatif kita yang akan rasa sakit hati. Kan? So itulah. So saya nak main paddle ke, saya nak main golf ke, suka hati saya lah masa saya kan. So orang kata itu adalah masa yang saya nak release stress. Betul. Kan? Daripada segi clubbing. Betul. So itu adalah cara saya. Betul. Kan? So itu adalah cara saya untuk release stress, pergi main sport lah.
So tapi macam saya kata, saya akan ambil benda tu. Lepas dia kata, oh CEO pada, saya tak sakit hati. Tim saya sakit hati. Tapi still, the next day saya akan kata, okay guys, jom kita meeting and then kita ni. So benda tu mungkin, benda tu lah yang akan membangunkan kita daripada apa semua. Mungkin nak release stress tapi tak boleh release stress panjang-panjang sangat. So usually you all reply tak komen-komen tu? Tak. Sebab abang ni macam Reply lelaki kan? abang bila dapat komen macam tu, dek, abang rasa macam abang punya 10 tahun lepas nak bangkit tau. Tapi abang tahan. Abang dulu keyboard warrior, dek. Jadi kalau abang nampak komentar, abang fikir, dek. Abang punya setan ni abang tahan. Okay, setan, hold on. Okay, take it easy. Sebab kalau abang bangkit, naya dia, dek. Tapi kita ambil benda tu sebagai pembakar semangat lah. Cuma dia orang kena tahu satu benda. Lepas kita habis event, okay, kenapa kita ada je news. Cuma macam kita orang nak kena cari fighter. Kadang-kadang kita dah susun dah fighter. Kadang-kadang bila lepas event, diorang kata cancel, tak boleh fight untuk next event. Jadi kita nak cari balik. Kita boleh je ambil fighter tu ikut fight. Tak boleh. Kita nak cari yang 50-50, Tahira. Kita nak yang bagus, yang boleh bagi good fight. That's why kena ambil masa sikit lah. Actually, saya ada satu soalan untuk netizen. Silakan. Saya nak korang jawab dekat komen ataupun clipper-clippers tolong ambil benda ni and then saya nak tengok diorang jawab. Korang lebih prefer kita buat event mungkin 2 bulan, 3 bulan sekali tanpa quality, kita tak tengok fighter, kita akan ambil fighter-fighter mana je yang ada, lepas tu kita punya event tak tune, ataupun korang lebih rela tunggu 5-6 bulan untuk kita bagi sekali event tu, sedap. So korang boleh pilih. Dan daripada situ mungkin kita orang boleh tengok apa yang kita orang boleh buat daripada apa yang korang nak. Sebab walau macam mana pun kita orang kena tahu ini adalah untuk korang juga. Yes. Apa yang kita orang buat ni kan. Yes, memang kita orang punya passion tapi kita orang buat semua ni untuk berikan hiburan dekat korang. Apa yang korang dapat, apa yang korang ni semua. So macam itulah. Alright, this is great. So nanti kalau ada jawapan boleh letak dekat ruangan komen, sama ada dekat social media ataupun dekat kita punya platform. So basically kalau Fury Championship ni, so this is actually satu industri perlawanan yang sangat-sangat best dan sangat-sangat energetic and you have a very high emotions to actually handle this. Kalau boleh lah Fury Championship ni letak satu warning dekat orang yang bakal masuk akan datang, warning for this industry, apakah warning itu? Apa bahasa orang putih, Rejab? Star syndrome is not allowed. Come again? Come again? Maknanya star syndrome Oh, star syndrome. are not allowed. Okay. So Sebab aku Kelantan, kita tak faham tu. Rasa macam pronunciation tu dah memang English tu. Tak dengar. so macam saya Star kata tadi lah. syndrome is not allowed. Allowed. Yeah, so Kau tolong sekali. Yes. Sekali. Okay, jangan senyum. So macam saya kata tadi lah kan, macam saya kata tadi, sebab kita bertungkus lumus sebab ada fighter-fighter yang kita ambil daripada nobody Yes. kan. So dari Fury orang nampak dah, wah dia ni boleh ada kelebihan dia, tapi kita faham kan, ataupun kita nampak yang diorang dah tak tengok balik dah apa yang kita buat untuk diorang kan. So sebab itulah Beja, lagi-lagi dia, sebab dia, okay, saya beritahu fighter-fighter semua ada seorang fight, kalau ada seorang fighter ni yang dia nampak nobody, lepas tu tapi dia percaya, dia akan jual kau-kau dekat kita orang. Sebab dia lah yang akan propose fighter mana yang untuk ni. So dia bukan sekadar macam ni ada fighter ni sekian, korang tengoklah okey ke tak. Tak, bukan macam tu. Dia akan terus call, dia akan bagi tahu, oh Fi, ni semua. Dia ni macam ni, sekian. Aku rasa dia ni boleh bercakap, aku apa semua. Pop keluar kat Fury and after that dia dah lupa. Tak, so mungkin kalau nak pergi main dekat event mana-mana, we are okay. Yeah. But then also remember lah, like apa orang kata, di mana kau bermula. At least orang kata bila jumpa dengan orang kata, alhamdulillah start daripada Fury hari tu kita orang dah ni apa semua. Actually mereka ni nak fight kat mana-mana, kita serius tak ada masalah. Kita lagi suka sebab kau terbang tinggi. Cuma bila kita tu ada rasa sikit problem tu apabila kau dah deal dengan kita untuk fight kita punya next event, tiba-tiba kau ni kita rasa kecil hati. Padahal yalah, the start is here. The start is here. Tapi macam mana pun
nak sedih-sedih, nak stress lama-lama pun. Exactly. Mungkin kita terasa hati for 2 minutes. And then move on. Then Sebab after that- member kan. Kalau tak kenal mungkin suka hati kau lah. Faham. Yeah. And then after that kita move on lah. Sebab kita ada Fury, which is a brand yang sangat-sangat besar lagi untuk kita fikirkan. Exactly. Macam tu. Tapi ni cerita contoh kan. Contoh kan. Okay. Contoh Cik. Gitu. Alright, so kita pun dah tak banyak masa. So I'm gonna go for deep ending questions. 10 tahun dari sekarang, bila orang sebut Fury Championship, apakah legasi yang Wafi dengan Jan nak orang ingat? Saya nak orang fikirkan yang ini adalah orang kata langkah pertama orang yang bukan dalam industri combat sport tapi memulakan satu brand yang berkekalan lama. InsyaAllah. Abang Orang Jan? ingat Fury je, orang ingat inilah dia orang yang membantu fighter-fighter yang tak ada kurang spotlight tapi boleh melangkah jauh. Okey, Fury dia ni lah yang bawa yang ni Fight Cat Fury, lepas tu dapat pengalaman pergi One Championship contoh. Contoh. So mungkinlah itulah. Betul. Yeah. Okay. Alright, that's very nice. Alright, so sebagai penutup podcast Temu dan Santai hari ini, boleh tak bagi kata-kata santai untuk penonton podcast kita? So nama pun kata-kata santai. So everyone kena, I think lebih-lebih lagi kepada netizen, try to be more santai untuk enjoy your life. Kan? So ada banyak benda yang berlaku di dunia ini. Kan? So anggaplah Fury ni adalah satu tempat untuk kita santai. Untuk kita release tension, tengok fight, siapa yang suka fight, tengok apa semua, tapi bukanlah tempat untuk kita mencari silap orang. Kan? So macam saya memang sentiasa santai. Beja pun sentiasa santai. So saya harap orang-orang yang tengok ni santai-santai kawan. Betul, Santai-santai. kawan. Abeja? Tak salah ada impian. Yang salah tu apabila ada impian tapi tak kejar. So love your job, don't job your love. Okay. Your love. Betul tu je? Betul. Job your love. Santai tak? Guys, santai Jangan kan? fikir banyak sangat, Wafi. Your love. Jangan fikir banyak sangat. Astagfirullahaladzim. Alright, so Allahumma barik, and with that kita pun dah sampai ke penghujung Temu dan Santai Podcast for today. Thank you so much siapa-siapa yang tengok, jangan lupa untuk subscribe kita punya YouTube, kita punya platform-platform yang lain seperti TikTok, Instagram, follow. Jangan lupa follow Abeja, jangan lupa follow Wafi, follow Fury Championship, and also jangan lupa follow podcast kami Temu dan Santai Podcast. And of course, stay tuned to our next episode. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.